Hai guys, curi ikut Kak Santai. Kita tengok proses pembuatan roti prata. Okey, dough yang tadi dah dibulat-bulatkan tu semua, itu adalah dough yang kita dah uli malam tadi dan kita simpan selama semalaman. Dough yang diperak semalaman boleh menghasilkan roti prata yang garing di luar dan lembut di dalam. Nak menghasilkan roti prata ataupun roti canai ni, teknik menebar pun kena betul. Sebab kalau salah teknik, boleh jadi nanti bila dah masak roti tu, rupanya dekat dalam dia masih ada lagi bahagian yang tak masak sekata. Kejap. Ni dah kenapa pula lipat-lipat dough ni? Inilah dia special teknik yang kita gunakan dekat Santai Corner untuk setiap dough roti prata kita. Lepas dah selesai proses gulung tu, dough ni kita akan diamkan sekejap dalam 15 minit ke 30 minit. Baru boleh kita lepeh-lepehkan dia dan masak. Siap masak, kita akan lalui proses yang ketiga. Proses kita menepuk-nepuk roti prata. Okey, dah siap dah roti prata kita. Kalau korang nak tahu sedap makan dengan apa, mestilah dengan kari kashmir inspirasi daripada sajian istana. Kalau korang suka roti prata, boleh datang dekat Santai Corner. Okey, bye-bye.